throat chamber. Throat chamber ni kena ada. Ni saya nak kena katuk balik lagi. Nak kena tanam. Sebab sebelum ni pendawaian rumah ni tak ada throat chamber. Wali nak buat, bukan saya. So saya nak selesaikan masalahnya. Ni dah ada satu punca dah. Yang sahabat-sahabat boleh tengok tadi dekat meter TMB. Kabel luka. Pasar, antara pasar. Dah. Tembak. So salah satu dah. Puncak dah. Tak tengok. Kita sambung balik. Masuk balik kabel. Kita nak kena pasang balik. Ni saja 2-3 kali orang kata ni. Pada ni kita buat sambungan sementara noh. Okay dah. Sambungan sementara ni sebab apa tuan rumah nak guna dulu.